Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang semua. Waalaikumsalam. Baik, kita ada lebih kurang 3 minit lagi sebelum kita mulakan bengkel kita untuk petang ini. So kita tunggu sebentar sharp pukul 3 kita akan mula. Baik, jam pun pukul 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya rasa boleh dengar siapa boleh, kalau boleh dengar tolong bagi thumbs up ke ataupun tolong bagi tahu. Alright, okay. So boleh dengar. Saya akan terus sambil share tu kita akan mulakan pembukaan kita punya bengkel kita. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada pasukan-pasukan daripada setiap negeri pasukan-pasukan dari setiap negeri yang telah berjaya kita kata mendapat 3 tempat teratas 3 tempat teratas untuk setiap negeri untuk kategori makrobutik. Jadi bengkel kita pada petang ini sebenarnya adalah untuk kategori makrobutik dahulu pada pukul 3. Okay, admin minta tolong feedback, boleh nampak ke saya punya skrin? Saya share skrin slide. Boleh nampak tak admin? Sekejap. Ataupun user lain ada boleh nampak tak skrin saya?
minta tolong jawab menggunakan voice. Boleh. Boleh. Okey, alright. Terima kasih menjawab. Jadi sekali lagi selamat datang kepada ke bengkel bengkel taklimat peringkat akhir untuk kategori makrobotik. Jadi saya takut ada yang tersalah masuk bengkel. Jadi bengkel kali ini adalah untuk makrobotik kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi tujuan taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan penerangan kepada pasukan-pasukan yang berjaya ke peringkat akhir nanti, iaitu pada 30 hari bulan Jun 2025. Okey. Jadi sebenarnya apa yang saya akan kongsikan pada hari ini di dalam taklimat atau peringkat akhir ini bukannya sesuatu yang baru, tetapi adalah maklumat-maklumat yang telah pun kami berikan di dalam syarat-syarat pertandingan ataupun di dalam yang pernah kita bincangkan di dalam mungkin grup Telegram. Jadi apa yang saya akan kongsikan hari ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali kepada peserta-peserta tentang perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap peserta yang akan bertanding di peringkat akhir negeri. Okey. Jadi kalau katalah semasa kita punya taklimat ini mungkin ada yang kurang jelas ataupun terasa macam berlainan syarat dengan apa yang saya terangkan ini, maksud tuan-puan ataupun anak-anak boleh cuba boleh on mic dan beritahu kepada admin ataupun chat pada admin untuk beritahu tentang soalan-soalan yang mungkin ditanya. Okey, alright. Jadi pertama sekali adalah yang paling penting untuk taklimat ini adalah konsep perlombaan peringkat akhir yang akan berlaku pada 30 hari bulan Jun nanti. Okay. Jadi peringkat akhir nanti adalah pada 30 hari bulan Jun 2025, iaitu pada hari Isnin. Jadi konsep perlombaan untuk peringkat akhir ni dia kita akan peserta-peserta masih akan menghantar video sahaja. So lebih kurang sama macam peringkat kelayakan, bermaksud hanya akan menghantar video. Tapi beza dia apa? Beza yang sangat-sangat ketara adalah di mana kami akan ataupun bilakah yang kami akan memberikan titik markah. Jadi kalau peringkat kelayakan kami berikan titik markah lebih awal, tapi untuk peringkat akhir kami hanya akan mengeluarkan titik markah ataupun memberikan titik markah untuk sekolah rendah dan sekolah menengah pada 8 pagi 30 hari bulan Jun 2025. 8 pagi, tepat 8 pagi kami akan berikan di laman Sesawang dan juga kami akan berikan di grup Telegram. Okay. So setelah mendapat titik markah tersebut, setiap pasukan boleh terus melakukan coding, membuat persiapan dan juga terus merekodkan video. Kenapa kena terus buat? Disebabkan video untuk peringkat akhir ini perlu dihantar kepada kami sebelum pukul 1 petang. Pada hari yang sama, 30 hari bulan Jun 2025, sebelum 1 petang. So maksudnya apa? Maksudnya siapa yang nak hantar awal boleh, tak ada masalah. Upload ke Google Drive ataupun YouTube seperti yang sebelum ini. Pastikan dia private supaya hanya kami dapat lihat. Okay. Setelah upload, terus isi borang, terus isi Google Form untuk menyatakan nama kumpulan dan sebagainya, termasuklah link ataupun pautan untuk video setiap pasukan. Okay. So boleh hantar awal, tetapi paling lewat adalah pada pukul 1 petang. Tepat 1 petang kami akan menutup semua link-link Google, bermaksud puan-puan ataupun anak-anak peserta-peserta tidak lagi boleh menghantar video. Okay. Tidak akan ada masa tambahan diberikan untuk pasukan. So nak beritahu siap-siap, tak ada waktu tambahan. So satu minit pun memang tak boleh lah, kira pukul 1 lah senang cerita, sebelum pukul 1. Okay. Jadi kalau dikira setiap pasukan akan diberikan masa sebanyak 5 jam. Bermula daripada 8 pagi sampai ke 1 petang. Maksimum 5 jam. Okay. So itu konsep perlombaan untuk perlombaan peringkat akhir. Baik untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okay. So itu satu. Jadi
Siapa yang kurang jelas itu boleh tulis di chat dan kemudian saya minta admin tolong bacakan kepada saya lah. Tolong bacakan kepada saya soalan tersebut. Okay. Alright. Itu yang paling penting, konsep perlombaan. Saya akan teruskan. Okay, so macam saya kata tadi, konsep perlombaan adalah yang paling penting untuk bengkel kita pada bukan bengkel, taklimat kita pada hari ini. Dan saya akan teruskan dengan beberapa peringatan. Saya nak panggil benda ni peringatan lah. Sebab apa? Sebab seperti yang saya katakan daripada awal tadi, apa yang saya akan kongsikan selepas ini sebenarnya bukan benda yang baru, tapi lah benda yang telah pun dikongsikan di dalam syarat. Okay. So yang pertama adalah yang berkenaan dengan pasukan dan fasa pengesahan. So kita kena bayangkan, kita dah buat semua coding-coding kita dah cuba buat percubaan untuk merekod video, dan apabila sampai ke masa yang setiap pasukan hendak merekod video, inilah perkara-perkara penting yang perlu kita ingat apabila kita merekod video. So iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pasukan dan fasa pengesahan. So setiap pasukan perlu memperkenalkan nama pasukan, guru pembimbing dan peserta. Okay. So kemudian kebanyakan pasukan akan ada 2 peserta. Jadi perlu perkenalkan siapakah peserta yang mana yang akan menjaga jam randik dan peserta mana pula yang akan mengendalikan robot. Jadi kalau ada 1 orang peserta sahaja, bermaksud 1 orang peserta itulah yang perlu menjadi pengendali robot dan juga menjadi penjaga jam randik. Okay. So tidak dibenarkan untuk guru menjaga jam randik ataupun tidak juga dibenarkan guru untuk mengendalikan robot. Okay. So guru hanya boleh membantu dalam menangkap memastikan video dan juga merekod video. So ini kena jelas Alright. Seterusnya, okay, kita kata peserta yang ni kita bagikan kelonggaran sedikit. Kita kata peserta boleh memperkenalkan diri di awal ataupun di hujung rakaman video. So kita faham ada yang tengah buat rakaman video, tiba-tiba robot terkeluar garisan, kena buat pengenalan lagi sekali. So kita kata, okay, pengenalan kita kata nak buat di awal pun boleh, nak buat di hujung rakaman video pun boleh. Pengenalan diri. Kalau kita lihat itu memperkenalkan diri boleh di awal ataupun di hujung. Walau bagaimanapun, pengesahan lita, pengesahan saiz salangan dan juga pengesahan robot wajib dilakukan di awal rakaman video. Yang tu wajib kena buat di awal rakaman video. Di mana apabila melakukan pengesahan lita, halangan dan juga robot ini, wajah peserta, muka peserta perlu jelas di dalam pandangan kamera. Janganlah pakai topi tak nampak muka ataupun video tu nampak tangan dengan robot je. Muka peserta tak nampak langsung. Itu juga tidak boleh. So pastikan muka peserta tu ada jelas di dalam video. Kalau ada 2 orang, dua-dua muka perlu jelas dalam video. Mungkin seorang duduk kat belakang, tapi yang penting orang yang memperkenalkan, peserta yang memperkenalkan robot tu, wajah dia tu perlu jelas di dalam video. Tak perlu setiap masa wajah memadai, contohnya dia tunjuk muka dia, kemudian memperkenalkan diri. Masa memperkenalkan diri tu dia nak tunjuk robot saja, boleh. Tapi mesti at least ada wajah peserta di dalam video. Itu adalah berkenaan dengan pasukan dan fasa pengesahan. Dan juga nak beritahu, walaupun kita kata memperkenalkan diri tu boleh dibuat di awal ataupun di hujung rakaman video, video yang dihantar perlulah di dalam single video. Tak boleh cut-cut. Maksudnya dia perlu daripada awal video diambil, contohnya buat pengesahan lita, lepas tu video tu continuous saja, robot bergerak keliling lita, kemudian sambung terus video dengan memperkenalkan diri. Yang itu sahaja dibenarkan dalam satu video. Tak boleh cut ataupun paste video, stitch video, tak boleh. Yang tak boleh macam mana? Contohnya dia buat rakaman video robot pengesahan lita, kemudian buat rakaman robot melalui lita, lepas tu habis video. Kemudian disambungkan dengan memperkenalkan diri. Video yang lain yang cuma di stitch, di cut, dijadikan dalam satu video yang sama. Yang itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia mesti satu video yang continuous, bersambungan. Apabila membuat rakaman tu, dia perlu dalam satu video yang continuous ataupun bersambungan. Alright, so itu adalah untuk pasukan dan fasa pengesahan. Seterusnya, yang berkenaan dengan kit makrobotik,
iaitu robot yang peserta akan gunakan. Okay. So apabila nombor satu, apabila peserta memperkenalkan robot ataupun menunjukkan robot, peserta perlu menunjukkan nombor siri yang ada pada robot mikrobotik. Semasa sesi pengenalan itulah dia perlu tunjukkan dengan jelas barcode yang ada pada robot, nampak nombornya dan juga bacakan nombor. Just in case contohnya dalam video tu patutnya memang video tu kena jelas nampak tapi bacakan juga nombor siri. Okey, itu nombor satu. Dan nombor dua, peserta perlu menunjukkan dengan jelas dan memenuhi pandangan kamera. So robot tu apabila kita memperkenalkan robot, janganlah perkenalkan robot tu contohnya skrin besar tu nampak litar je besar, robot kecil je dekat satu hujung, lepas tu kita perkenalkan diri dengan robot yang kecil di satu hujung view kamera. Yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab juri tak nampak robot yang terlalu kecil di dalam pandangan kamera. So apa yang juri perlukan adalah kita bawa robot di hadapan kamera supaya jelas robot memenuhi ruang pandangan kamera. Barulah jelas juri dah akan nampak robot tersebut, nampak kalau ada nampak barcode-nya. Alright, so memenuhi ruang dan kemudian disarankan apabila peserta memperkenalkan robot, dia akan memperkenalkan ke 6 view, atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Dan setiap kali apabila menunjukkan setiap view robot tu, maksudnya contohnya daripada atas, at least tunjuk 3 saat. 1, 2, 3. Kemudian baru alih. Tepi pula 1, 2, 3. Kenapa? Sebab kami nak pastikan apabila menunjuk tu dia tak terlalu laju. Bila terlalu laju, bila dalam video kadang-kadang tak nampak dengan jelas apa yang cuba ditunjukkan oleh peserta. Okay, so minimum 3 saat disarankan. Okay, itu berkenaan dengan kit robotik. Dan seterusnya, kita juga katakan setiap kumpulan perlu menggunakan kit mikrobotik masing-masing. Okay, memang dalam syarat semua pasukan, walaupun satu sekolah tu mungkin ada 2 pasukan yang masuk ke peringkat akhir, setiap pasukan perlu menggunakan kit makrobotik masing-masing. Jadi apabila memperkenalkan diri tadi, memperkenalkan robot masing-masing, barcode-nya tu perlu berlainan lah setiap robot. Okay, right, robot masing-masing. Dan kemudian untuk sekolah yang punyai ataupun mungkin ada yang ambil video di sekolah yang punyai lebih daripada satu pasukan yang bertanding di peringkat akhir, kedua-dua ataupun ketiga-tiga robot yang bertanding di peringkat akhir ni perlu berada di dalam view kamera apabila sedang menangkap, apabila rakaman video sedang dilakukan. Okay, so contohnya kalau kita ambil gambar litar tu, gambar litar, katalah pasukan A, satu pasukan sekolah ni ada pasukan A, B dan C. Pasukan A sedang bertanding di atas litar, perlu berada di dalam, juga perlu dia ada di dalam view kamera adalah robot pasukan B dan robot pasukan C di belakang litar contohnya. Di belakang litar mungkin dia agak jauh sedikit, tapi yang penting ada nampak robot, maknanya ada nampak robot kedua dan ketiga di dalam video. Okay, alright, itu untuk robot, untuk pasukan yang, untuk sekolah yang punya lebih daripada satu pasukan yang bertanding di peringkat akhir. Okay, seterusnya, tiada sebarang pengubahsuaian dilakukan kepada badan robot. Tak boleh tukar motor, tak boleh tukar tayar, tak boleh tukar bateri, dan juga yang penting juga tidak boleh menambah pemberat. Tak boleh nak tambah pemberat dekat depan, tambah pemberat atas motor, tambah pemberat dekat wing kiri, wing kanan. Tak boleh. Okay, sebab apa? Sebabnya menambah pemberat juga adalah dalam kategori pengubahsuaian. Pengubahsuaian kepada chassis robot. Memberatkan robot, mungkin ada sebab dia nak menambahkan berat, jadi tidak dibenarkan. Okay? Manakala apa yang dibenarkan, yang hanya dibenarkan jika perlu adalah untuk menambah peranti penderia seperti penderia ultrasonik ataupun ultrasonic sensor. Bagi siapa yang menggunakan ultrasonic sensor, iaitu dibenarkan untuk tambah. Dan ultrasonic sensor ni kita bagi kelonggaran. Nak gunakan jenis apa pun boleh. Okay, ultrasonic sensor dan bracket jenis apa pun boleh. Ada yang nak pakai bracket pendek, ada yang nak pakai bracket yang tinggi sikit, ada yang nak pakai bracket yang lebar sikit. Itu dibenarkan selagi ia berkenaan dengan bracket ultrasonic. Okay, tapi kena pastikan dia dalam memenuhi syarat-syarat saiz robot. Janganlah pakai contohnya bracket yang terlalu panjang sampai terkeluar lebih besar daripada maksimum saiz robot. Okay, alright, ultrasonic.
Okey, so itu untuk kit makrobatik ataupun berkenaan dengan robot itu sendiri. Seterusnya adalah yang berkenaan dengan lita pertandingan. Okey, so lita pertandingan ini pun telah telah maklum di dalam syarat, saiz lita perlu disahkan. Apabila kita membuat pengesahan lita, perlu disahkan saiz lita tu menggunakan pembaris 30 cm. Paling senanglah pembaris 30 cm, pembaris besi tu ataupun pembaris plastik, letakkan di atas lita dan dengan jelas yang kita kata pembaris yang di atas lita tu sama panjang dengan pembaris yang sebenar. Okey, itu satu, lita. Kemudian saiz salangan. Okey, di atas lita kita ada berikan template bagaimana untuk mengesahkan saiz salangan. Kotak saiz salangan tu juga perlu diletakkan di dalam kotak saiz salangan. Okey. Seterusnya ke semua lita, sekejap saya nak tengok kalau ada apa-apa. Okey. Ke semua titik markah. Okey, untuk peringkat akhir nanti kita akan berikan titik markah. Okey. Ke semua titik markah, kalau ada 6, ke semua 6 perlulah ditanda di tempat yang betul mengikut gambar yang diberikan nanti. Kalau kami berikan 6 titik markah, kami akan berikan dokumen pada 30 hari bulan nanti. So setiap pasukan perlu menanda dengan jelas titik markah di atas lita. Okay, perlu menanda dengan jelas. Dan perlu ikut bagaimana gambar yang kami berikan lah. Contohnya kalau katalah kami berikan gambar titik markah tu di tengah-tengah antara dua garisan. So kena letak di tengah-tengah antara dua garisan. Okay, so kita pakai konsep ratio lah. Kalau tengok gambar tu lebih kurang kat tengah-tengah, bermaksud kedudukan titik markah yang sebenar di atas lita sebenar juga perlu berada di tengah-tengah antara garisan. Okay, so titik markah perlu ditandakan. Okay, ditandakan tu ada yang menggunakan bintang merah, ada yang guna bintang kuning, yang tu diterima. Okay, warna untuk dalam kes ni kita tidak ada kekangan pakailah warna apa pun. Yang penting jelas. Cuba bayangkan apabila letakkan titik markah tu, apabila mengambil video, titik markah tu perlu jelas, boleh nampak di dalam video. Okay, now seterusnya. Okay, lita peserta perlu memenuhi syarat dan tiada sebarang modifikasi pada lita. Okay, so modifikasi pada lita ni contohnya apa? Contohnya mungkin dia besarkan lita ataupun kecilkan lita. Tak boleh. Okay, itu satu. Ataupun mungkin contohnya lita dari segi saiz sama, betul, tak ada perubahan. Tetapi ada ditambah marking. Ada ditambah stiker-stiker di atas lita. Tujuan dia tak tahu sebab apa, tapi mungkin tujuan dia untuk memudahkan pergerakan robot di atas lita ataupun untuk memudahkan robot mengenal pasti persimpangan. So semua ini tidak dibenarkan. Okay, so yang hanya dibenarkan hanyalah titik markah. Yang hanya dibenarkan hanyalah titik markah saja dibenar ditambah di atas lita. Okay, so contohnya macam saya bagi contoh dalam ni, penanda pada lita. Memanglah dokumen kami apabila kami memberikan titik markah, kami berikan dia marking di mana menunjukkan mula segmen garisan, di mana tempat mula, di mana tempat tamat. Tapi itu hanyalah reference. Itu hanyalah reference untuk gambaran saja. So peserta tidak boleh meletakkan tempat tamat ataupun marking tempat tamat dan tempat akhir garisan di atas lita. Tak dibenarkan. Dalam contoh ni tempat awal dan tempat akhir zon garisan. Okay, so saya ulang sekali lagi, yang hanya dibenarkan hanyalah titik markah. Okay, alright, itu berkenaan lita pertandingan. Apa lagi? Alright, so diingatkan peserta perlu memahami tentang zon garisan. Zon garisan awal dan akhir garisan tu perlu faham. Okay, perlu faham dan perlu teliti apabila kami mengeluarkan dokumen titik markah nanti pada 30 hari bulan. Pastikan lihat dengan teliti di manakah awal dan akhir garisan. Kemungkinan besar dia sama, tapi ada kemungkinan besar ditambah. Mungkin ada yang di peringkat kelayakan tak ada zon garisan di situ, tapi peringkat akhir kami tambah disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu. Okay, so pastikan setiap pasukan perhatikan di manakah tempat awal dan tempat akhir garisan. Okay, so ini saya bagi bukanlah amaran, saya bagi peringatan. Dan pastikan pergerakan robot tidak memotong garisan. Ini konsep potong queue, potong garisan ni kena pastikan. Maksudnya robot tak boleh nak
lompat daripada, kan, robot tak boleh bergerak daripada satu garisan ke satu garisan yang lain tanpa melalui garisan zon akhir garisan. Tanpa melalui tempat akhir garisan. So siapa yang potong garisan bermaksud robot dikira terkeluar daripada garisan. So ini kena pastikan semua faham konsep zon garisan ini. Dan macam saya katakan tadi, perhatikan di manakah awal dan akhir garisan apabila kami mengeluarkan dokumen titik markah. Okey, seterusnya litar pertandingan. Okey, peserta dibenarkan untuk meletakkan litar pertandingan, meletakkan penghadang. Seperhatikan ada negeri-negeri, ada sekolah-sekolah yang meletakkan penghadang di sekeliling litar untuk menghalang robot daripada terkeluar pada garisan. Boleh diletakkan, tetapi penghadang perlu diletakkan 20 cm lebih daripada sekeliling litar. Okey, so maksudnya kalau contohnya litar besar macam ni, so penghadang perlu diletakkan 20 cm lebih jauh daripada ukur lilit ataupun keliling ke litar. Kenapa begitu? Sebab kita tak nak contohnya apabila robot terkeluar daripada garisan, robot melanggar penghadang dan kembali masuk ke dalam garisan. Situ tidak dibenarkan. Sebab kita kata apabila robot terkeluar daripada garisan ataupun dalam proses nak terkeluar daripada garisan, robot dah kira terkeluar garisan lah. Tak boleh lah contohnya dia langgar penghadang lepas tu dia bounce balik masuk ke dalam garisan, yang tu tidak akan dikira. Jadi untuk nak memudahkan, kita kata tak boleh ada penghadang di sekeliling litar yang terlalu dekat dengan litar. So kita kata minimum 20 cm daripada keliling litar. Okay, alright. Seterusnya berkenaan dengan titik markah dan halangan. So ini pun kita dapat sepatutnya dah maklum robot perlu melalui tempat tamat ataupun robot hanya boleh melalui tempat tamat selepas robot telah melalui semua titik markah. Okay, so ni kena faham. So maksudnya contohnya kalau katalah dalam peringkat akhir nanti kami berikan 5 titik markah, dan kemudian ada 1 titik tamat, robot perlu melalui ke semua 5 titik markah termasuk halangan, barulah boleh pergi ke tempat tamat. Okay, barulah dikira robot dapat titik markah yang terakhir iaitu di tempat tamat. Okay, so jadi contohnya katalah robot contohnya kita beri titik markah ada 5 termasuk dengan halangan, tapi robot jalan-jalan dia skip halangan kemudian terus pergi ke titik tamat. Yang tu tidak dibenarkan. Bukanlah tidak dibenarkan, robot memang tetap akan dikira mendapat 4 markah, tetapi robot tidak akan dapat markah untuk titik akhir ataupun checkpoint ataupun titik markah yang terakhir iaitu di tempat tamat. Okay? So maksudnya kalau lihat dalam syarat pun, siapa tak lalu tamat, kita kira markah dia terus maksimum 10 minit. Okay? Alright. Seterusnya. Now, yang ni yang penting Okay, untuk peringkat akhir, kita tahu ada halangan ada halangan untuk peringkat akhir, tapi saya nak bagi tahu ada beberapa kemungkinan kedudukan halangan di atas litar. Kalau peringkat kelayakan senang, kita dah bagi satu tempat dan itulah tempatnya. Okay, tapi peringkat akhir ada beberapa kemungkinan kedudukan halangan di atas litar. Mungkin ada 2 tempat A dan tempat B. Dan kita hanya akan bagi tahu untuk peringkat akhir sama ada halangan sepatutnya diletakkan di tempat A ataupun di tempat B. Kita hanya akan bagi tahu apabila kami berikan titik markah nanti. Apabila kita bagikan lokasi titik markah, barulah kita berikan lokasi halangan. Jadi siapa yang kena maklum benda ni supaya kita tahu coding apa yang nak dipakai ataupun sensor apa yang dipakai untuk mengesan halangan. Okay, alright. Seterusnya, alright, berkenaan dengan kamera ataupun persediaan dan setup. So ini diberikan peringatan posisi pandangan kamera. Perlu dipasang mengikut dengan panduan rakaman video yang telah pun kami muat naikkan. So dia sepatutnya lebih kurang 45 darjah. Tak boleh terlalu rendah sebab dia akan menghalang view juri untuk melihat pergerakan robot dengan betul. Okay. Dan kemudian pandangan kamera perlu menunjukkan keseluruhan litar dan tak boleh pun ada mana-mana bahagian litar yang terlindung apabila sepanjang waktu larian. Tak boleh contohnya tiba-tiba ada meja lah kat tepi ke ataupun view dia terlebih daripada view kamera, tak boleh. Okay. Dan lagi satu, kita tidak galakkan untuk kamera tu digerak-gerakkan apabila kita mengambil video
pergerakan robot. Yang ini peringatan pada guru lah. Yang terbaik sebenarnya letak di atas tripod, satu view saja pada keseluruhan data. Alright. Kemudian pengambilan masa. So untuk pengendali robot, perlulah mengesahkan robot untuk sedia bergerak sambil berkata sedia. Sebagai panduan kepada penjaga jam randik untuk bersedia memulakan perkiraan masa. Okay, so ini pun dalam syarat. So, dia sebut sedia, kemudian barulah tekan butang. Robot perlu mengeluarkan bunyi yang jelas daripada pembas 1 saat selepas butang ditekan. Okay, ini sepatutnya masukkan di dalam coding dan robot hanya akan bergerak pada masa yang sama pembas mengeluarkan bunyi. Okay, dan jam randik perlulah dimulakan apabila pembas berbunyi dan robot mula bergerak. Okay, jangan terlalu awal dan jangan juga terlalu lambat. Bunyi buzzer baru tekan jam randik. Okey, dan seterusnya paparan jam randik mestilah jelas dan sentiasa dipamerkan kepada juri sepanjang larian. Maksudnya mesti dalam view kamera lah. Jam randik tu kena jelas. Jangan dia contohnya blur-blur ataupun nombornya tak nampak titik perpuluhan. Kita beritahu dalam syarat 2 titik perpuluhan untuk saat. So perlu nampak sampai ke mili saat. Alright. Dan seterusnya, okey. Jam randik perlu ditamatkan apabila robot jelas melalui tempat tamat. Okey. So robot bergerak. Apabila robot lalu ke tempat tamat, dia perlu nampak dari dalam view video perlu robot jelas melangkaui tempat tamat barulah tekan jam randik. Apa yang kadang-kadang mungkin berlaku adalah robot memang nampak macam dia dah ke tamat tapi peserta telah pun meletakkan tangan di belakang garis tamat untuk menangkap robot. Yang tu tidak dibenarkan. Okey. So kena perlu nampak robot dah melalui tempat tamat barulah peserta memegang robot ataupun menahan robot daripada pergi ke tempat lain. Okey, itu kena jelas. Okey. So pastikan robot tempat tamat. Dan ini tu pun saya telah sentuh titik perpuluhan 2 titik perpuluhan. Okey. Jadi itu adalah saya rasa ini slide yang terakhir. So ini adalah beberapa perkara penting yang perlu kita ingat tentang peringkat akhir. Macam saya kata awal tadi, ini bukanlah maklumat yang baru. Ini adalah sebenarnya maklumat yang saya ambil daripada syarat. Cuma diperingatkan sekali lagi supaya semua pasukan tidak ada membuat kesilapan-kesilapan, terutama kesilapan-kesilapan yang telah saya terangkan di dalam slide hari ini. Okay. So saya rasa mungkin saya ada seminit 2 untuk soalan. Saya rasa ini apa-apa pun sebenarnya slide ini kita akan share nanti. Min saya nak buka pada soalan jika ada. Soalan-soalan basic saya tak akan jawab. Saya akan cuba jawab soalan-soalan yang tak berapa basic. Okey. Siapa yang nak tanya? Okey, Amin ada nampak soalan tak? Saya bagi masa seminit untuk pasukan bertanya soalan. Saya nak tanya satu soalan. Okey, alright. Okey, berapa pemenang yang akan diambil untuk setiap negeri? Okey. Okey, syarat dia kalau kita lihat dalam taklimat, sebenarnya dia yang dipilih ke peringkat akhir grand final adalah 5 pasukan terbaik daripada johan negeri. Saya ulang 5 pasukan terbaik daripada johan negeri. Jadi bermaksud apa? Contohnya kita ada 16 negeri di Malaysia. Bukanlah 16 negeri, kita memang ada 14 negeri 16 negeri tu 16 negeri bertanding 16 negeri bertanding. So setiap negeri akan bertanding sama sendiri saja. Maknanya 3 pasukan tu akan bertanding di dalam negeri dia saja. Kemudian kita akan dapatkan johan untuk setiap negeri. Maknanya dia nanti ada johan Kedah, johan Perlis, johan Pulau Pinang. Kemudian daripada johan-johan setiap negeri ni, maksudnya dia 16 johan ni, kita akan pilih 5 johan terbaik. 5 pasukan teratas ranking dia daripada 16 johan ini. Jadi di akhirnya nanti akan ada 5 negeri yang akan ke grand final. Maknanya satu peserta sajalah untuk wakil negeri. Satu pasukan, yes. Satu pasukan daripada setiap negeri sahaja, betul. Okey, faham. Okay. Alright. Ada soalan lain tak? Okay, ada saya nampak tu soalan yang berkenaan tukar pembimbing tu. Saya tak nak jawab sekarang. Yang tu nanti admin mungkin jawab later. Saya nak buka pada soalan-soalan teknikal. Ada lagi tak?
Okey, masih menggunakan litar sama? Ya, kita akan menggunakan design litar yang sama. Kita akan gunakan design litar yang sama. Cuma checkpoint sahaja yang baru yang akan diberikan pada 30 hari bulan Jun. Okey? Alright. Saya rasa ini masa yang saya ada. Minta maaf kita sebab kita akan terus ke taklimat untuk kita kata kategori yang seterusnya. Jadi kalau ada apa-apa soalan lagi, saya rasa semua di sini pun telah pun berada di dalam grup grup Telegram. So boleh tanya di dalam grup Telegram. Okay. So daripada saya minta maaf, kita akan teruskan dengan taklimat yang seterusnya. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada pasukan. Cuba yang terbaik, di negeri masing-masing dan diharap kita akan berjumpa di dalam video nanti dan juga berjumpa di grand final nanti insya-Allah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Beres. Jom. Dengar tak? Terima kasih. Bye. Terima kasih. Tak apa lah. Terima kasih. Yang ada ni cikgu nak tanyalah, litar sama yang macam hari tu korang? Ya, sama. Tinggal dia bagi titik markah je yang lain Kurang jelas. Kiranya titik markah je lah, kita tunggu dia bagi 30 kan? Orang tu dah berhenti dah. Tapi betul dah kita faham kan? Mana lipat tu kan? Belakang tu dah lipat, nanti kita bawa kita ni dulu kan? Okey lah tu tak apalah, kita tanya. Litar sama, tempoh lain.
Cikgu. Cikgu.